Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu pengalaman kepatuhan syariah dalam pengurusan hotel Islamik. Kajian temubuat terhadap pengurus dan konsultan industri. Latar belakang kajian, yang pertama sekali, industri hotel Islamik semakin berkembang di Malaysia. Yang kedua, permintaan terhadap hotel patuh syariah sangat meningkat. Dan yang ketiga, tahap pelaksanaan dan pemantauan masih tidak seragam. Pendahuluan. Industri hospitality Islam berkembang pesat selari dengan pelancongan halal. Okay, wujud permintaan tinggi terhadap hotel patuh syariah, namun pelaksanaan dan standardisasi masih menjadi cabaran utama. Kajian ini meneliti amalan kepatuhan syariah daripada perspektif pengurus dan konsultan industri. Objektif kajian ada 3. Yang pertama sekali, meneroka amalan kepatuhan syariah dalam pengurusan hotel Islamik di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti cabaran pelaksanaan dasar syariah dalam operasi hotel. Dan yang ketiga, mencadangkan strategi penambahbaikan terhadap sistem pematuhan syariah. Berikut ada kerangka amalan kepatuhan syariah. Yang pertama sekali, berdasarkan dasar dan garis panduan syariah. Yang kedua, latihan dan kesedaran staf. Yang ketiga, pematuhan dan audit syariah. Dan yang keempat, tahap kepatuhan syariah hotel. Berikut adalah kerangka amalan kepatuhan syariah dalam pengurusan hotel Islamik. Metodologi kajian menggunakan reka bentuk kajian kualitatif iaitu temu buas pada struktur, sampel pengurus hotel dan juga konsultan industri. Kaedah analisis adalah analisis sistematik. Fokus utama pelaksanaan dasar, latihan dan juga pemantauan syariah. Berikut adalah proses kajian kualitatif temu buas pada struktur. Yang pertama sekali, pemilihan responden daripada kalangan pakar-pakar. Yang kedua, temu buas pada struktur. Yang ketiga, transkripsi dan juga pengkodan data. Dan akhir sekali, analisis tematik. Dan menghasilkan 3 tema utama dikenal pasti, iaitu dapatan kajian tema pertama, iaitu pelaksanaan dasar dan garis panduan syariah. Iaitu pertama sekali, polisi syariah dalaman diamalkan di hotel. Yang contoh, tiada alkohol, makanan halal, hiburan beretika. Namun pelaksanaan berbeza antara hotel iaitu tiada standardisasi menyeluruh. Tema utama dapatan kajian, amalan kepatuhan syariah berdasarkan dasar dan garis panduan syariah, sumber manusia dan latihan dan juga pemantauan dan juga audit berterusan. Dapatan kajian yang kedua, tema yang kedua iaitu cabaran sumber manusia dan latihan. Kekurangan staf berpengetahuan syariah, latihan syariah tidak dijalankan secara berkala dan akhirnya pengurus menekankan pentingnya kesedaran syariah di semua peringkat operasi. Dapatan kajian, tema yang ketiga iaitu keperluan pemantauan dan juga audit berterusan. Audit syariah tidak konsisten antara hotel-hotel, kekurangan sistem pemantauan berasaskan teknologi, cadangan mewujudkan SOP syariah dan sistem audit digital bersepadu. Perbincangan, pelaksanaan syariah perlukan tadbir urus dan kawalan berpusat, latihan dan kesedaran syariah perlu diperkukuhkan, dan akhir sekali penggunaan teknologi penting untuk menjamin konsistensi pemantauan. Implikasi kajian menyumbang kepada literatur pengurusan hotel Islamik, memberi panduan praktikal kepada pengurus hotel, agensi pelancongan halal dan juga berautoriti syariah, meningkatkan kecekapan dan kredibiliti hotel patuh syariah di Malaysia. Sumbangan kajian menambah pengetahuan akademik tentang tadbir urus hotel Islamik, menjadi rujukan kepada agensi pelancongan halal dan persijilan syariah, dan akhir sekali menyokong matlamat Malaysia sebagai hub pelancongan Islam dunia. Cabaran penambahbaikan, penubuhan unit pemantauan syariah di setiap hotel, latihan berkala untuk semua staf operasi, dan yang ketiga, penggunaan teknologi audit syariah digital. Berikut adalah cadangan penambahbaikan sistem pematuhan syariah, teknologi pemantauan dan audit digital, latihan dan kesedaran staf, dan yang akhir sekali standard operasi syariah nasional. Penutup, kajian menegaskan keperluan pematuhan syariah yang menyeluruh dan sistematik. Okey, disaran pembentukan standard operasi syariah nasional bagi industri hospitality Islam. Langkah ini menyokong pembangunan ekonomi halal dan pelancongan Islamik negara. Kepatuhan syariah bukan sekadar keperluan hukum, tapi juga nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dan daya saing hotel Islamik. Terima kasih.